Ni pengalaman seorang abang ni noh. Walaupun dia tengok dengan mata dia kan, dia cerita ke orang siapa pun tak percaya. Abang dia yang tengok depan mata pun abang dia tak percaya dah. Abang dia tuduh hang ni pening ke apa. Syak-syak macam tu kan. Inilah cerita abang nama Mahathir ni kan. Kawan-kawan dia panggil apa? Mak Dek lah tu nama samaran dia. Dia ni orang Bukit Mentajam lah. Nah cerita ni dikatakan 18 atau 19 tahun lalu lah. Lama dah. Tu dia cerita balik, zaman tu biasalah handphone apa yang kita pakai. Ada apa-apa hal bukan boleh nak apa WhatsApp apa kan. Telefon kawan telefon. Macam kita lah senang. Ada apa-apa hal ambil gambar share kat member kan. Lepas tu bincang. Macam zaman Madek ni, apa-apa hal member telefon lah. Ataupun SMS apa kan. Jadi Madek dia kerja dekat apa kilang dekat Perai tau. Tak ada masalah. Apalah hal kerja dia ni. Hari-hari ulang alik, pergi kerja, balik kerja, pergi kerja, balik kerja. Kadang-kadang Sabtu kerja, kadang-kadang Sabtu Ahad cuti tau. Itulah rutin dia. Masa 19 tahun lepas tau. Jadi masa satu hari tu, dia buat kerja di kilang kan. Kawan dia telefon tau. Dia pun angkat tau. Semang dengan kawan dia. Kawan dia bagi tahu apa. Weh ni, apa budak nama Hakim ni accident depan rumah hang. Dengan Abantan. Abantan ni nak kereta. Budak nama Hakim ni naik motor. Tu Madek sembang dengan kawan dia kan. Kena juga dalam duk pesan. Sebab apa? Memang orang duk pesan kat dia. Orang duk tegur dia. Laju dia naik motor. Bila cerita kat orang tua dia. Ayah dia tak ni. Orang kata tak percaya. Senang kata backup anak lah. Tu Madek sembang dengan kawan dia dalam telefon kan. Memang padan lah. Kena juga lah. Bukan nak minta dah. Tapi kalau dia gila-gila naik motor hari-hari. Satu hari dia mesti kena juga. Teruk atau tak teruk lah. Tu member bagi tahu dalam telefon kan. Tak tahu macam mana. Tengok teruk tu. Yang bulan ambil apa bawa pergi hospital pun kan. Tak tahulah hidup ke tak kan masa tu. Jadi Madek pun tak terasa hati sangat lah. Sebab bukan adik-beradik dia. Bukan kawan kan. Tak telefon dia buat kerja dia. Petang tu dia balik dah. Dia sembang dengan abang dia dekat depan rumah. Sambil duk tengok simpang accident tu. Tanyalah abang dia. Siapa salah siapa betul kan. Bincang-bincang sembang-sembang kosong lah. Sebab simpang 3 tu betul-betul depan rumah Mak Dek. Dekat ya. Jadi dah berlalu maghrib dia pun masuk dalam rumah uruskan diri, settlekan diri dia apa dulu. Malam tu 9:30 dia keluar pada rumah. Esok dia cuti tau. Sebab tu dia boleh balik lewat. Jadi 9:30 dia keluar pergi jumpa kawan dia yang melepak apa kan. Dapat berita budak nama Hakim ni meninggal kat hospital. Mereka pun tak terasa hati sangat lah sebab bukan mereka berkawan dengan dia pun kan. Cuma orang kata simpati lah dekat orang tua dia apa semua. Jadi Mak Dek dia melepak dengan kawan dia sampai pukul 1.40. Ada lagi kawan tak balik. Dia yang balik awal 1.40 tu. Dia balik dengan motor. Balik nak sampai kat rumah dia kat simpang 3 tu. Ada seorang budak lelaki tu. Pakai helmet. Dia duk cari-cari barang dekat bawah lampu jalan. Kat situ memang ada lampu jalan. Tapi kawasan lain tak ada dah. Sebab simpang 3 tu ada lampu jalan kat situ. Tapi lampu jenis dulu lah kan. Jadi bila Mak Dek nampak budak ni mencurigakan, dia menjerit lah. Hoi budak, cari apa? 2-3 kali kau dia jerit. Masa jerit tu, abang Mak Dek dalam rumah dengar. Abang ni pun buka lah tingkap. Nampak Mak Dek ke jalan. Jadi Mak Dek duk tanya budak tu, hang cari apa? Budak tu kata cari barang dia hilang. Mak Dek pergi simpan motor kat depan rumah, dia berjalan kaki pergi dah. Dia duk tanya budak tu, hang cari apa ni? Hang cerdik dah sikit weh. Gelap tu. Hang cari barang dalam rumput. Mana nak jumpa? Harap lampu jalan tak boleh. Kena suluk. Jadi budak tu dia buat kalut dah. Buat sibuk cari-cari barang. Mak Dek duk tanya ni. Hang sebenarnya cari apa budak? Dia tak jawab. Hoi, aku tanya hang ni. Barang apa hang cari? Dia tak cakap. Sampai satu masa tu dia angkat kepala. Ni saya cari ni ya bang. Dia tak habak mata tau. Dia tunjuk. Saya cari ni ya bang. Angkat kepala, kenal lah. Budak nama Hakim tu lah. Mata tak ada. Mak Dek tengok yang tu. Terbah terus. Dia terbah dulu baru dia berlari. Terbah berlari. Dia masuk rumah pun merangkak ni. Abang Mak Dek tu tengok kat cermin dah. Kau tingkap kan. Punya gelak lah abang dia. Sebab apa dah? Abang dia tak nampak orang lain pun. Mak Dek seorang ya. Bila dia masuk dalam rumah, dia tengok kau tingkap dari jauh kan. Memang tak ada siapa dah. Tu abang dia tanya, weh, hang pasal apa? Gila lah. Mak Dek dia cerita pelan-pelan lah. Yang kata nampak budak nama Hakim tu.
Dia duk cari-cari barang. Lepas tu dia tunjuk mata dia tak ada dah. Tu abang dia kata, hang ni pening kot. Dari awal aku dengar suara hang, aku buka tingkap tengok. Hang seorang ya. Yang duk cakap seorang-seorang tu hang seorang ya. Aku tak nampak siapa pun. Baru dia terkejut dah. Ha? Betul ya? Betul ya? Tu abang dia syak dah. Hang ni ada main apa ni? Hang isap apa ni? Dak. Mana isap apa? Tak tahulah kot dia tak mengaku kan. Kot dia berhalusinasi ke. Ataupun penat kerja punya pasal kan. Sampai terbayang nampak macam tu. Pun boleh jadi jugalah kan. Sebenarnya tak ada siapa bagi situ. Dia duk cakap seorang-seorang ya. Tu cerita ni. Madik cerita kat member dia dah. Masa duk melepak lah kan. Cerita bersungguh-sungguh ni kan. Masa dia balik. Masa dia tegur budak tu semua. Jadi member dia tak terkejut pun. Betul ya? Mengarut lah hang. Menipu lah hang. Pening kot. Itulah jawapan kawan-kawan. Kawan-kawan tak terkejut pun cerita dia. Sebab dia panggap benda macam tu. Susah nak terjadi lah. Melainkan dia tu halusinasi lah. Yang ni salah seorang penonton veteran lah yang kongsi cerita ni kat Madi. Nama dia Pakcik Basrul lah. Dia ni orang Nibong terbaik dah. Dia pun dah berusia dah. Lagi beberapa tahun dia umur dia nak cukup 60 tahun. Kita anggaplah mungkin 55 ke macam tu lah lebih kurang kan. Jadi Pakcik Basrul ni daripada muda lagi. Dia duduk kerja laut. Tapi dia tak ada boat sendiri pun. Dia kerja dengan orang lah. Kawan-kawan dia ramai yang kerja laut kan. Kadang-kadang pergi ganti kawan lah apa kan. Jadi kalau dia pergi cari ikan untuk jual kan. Dia tahan pukat lah kat laut. Dia fokus untuk ikan nak jual lah. Memang dia pun ni gila duk mancing juga. Tapi mancing cara dulu lah. Pakai pun batang mancing pun kata biasa-biasa kan. Tak macam lah ni lah kan. Macam-macam jenama kan. Macam-macam jenis harga kan. Ceritanya Pakcik Basrul kan. Kalau ada masa dia pun ni duk pergi mengai lah. Ada satu hari tu. Yang Pakcik Basrul dengan kawan dia. Seorang nama Cik. Seorang lagi nama apa ni Bakak lah. Dia pergi ngambut. Kira bot pergi hantar dekat pulau Jeraja. Tinggal depa kat situ. Depa mengai. Hidup satu malam dah. Jadi petang tu 3 orang depa sampai. Bot hantar. Punggah-punggah barang apa kan. Bot pun balik tinggal depa. Depa pun buat lah kemah apa. Letak barang-barang depa. Depa sampai pukul 4 petang. Settle barang tu depa pergi mengai asal. Inilah dekat tepi-tepi pulau kan. Kawasan berbatu-batu. Dia dekat laut tak ada masalah apa. Yang masalahnya pulau Jeraja ni. Kawasan belakang depa. Hutan-hutan ni. Jadi dah lah depa mengai berapa jam kan. Sementara nak tunggu maghrib apa. Petang tu kan. Kawan nama Cik ni. Dia tak sedap hati tau. Dia beritahu kat depa dua. Weh, aku rasa macam ada orang tu tengok kita lah belakang hutan-hutan tu. Dia rasa macam ada orang duk jengai-jengai kepala macam tu kan. Lepas tu kawan nama Bakak pula beritahu. Aku dengar tadi orang duk panggil nama aku. Daripada kawasan hutan-hutan juga kan. Jadi mereka ni bukanlah jenis penakut tau. Mereka pun sepakat lah kan. Orang kata, dah buat relax lah. Jangan duk sembang benda-benda macam ni kan. Jadi masa maghrib tu mereka stop mengai apa. Masak-masak nasi apa dulu. Settle solat maghrib apa dulu kan. Adalah sejam lebih ke 2 jam macam tu mereka rehat kan. Baru mereka sama mengai. Lepas tu awal tak ada masalah apa dah. Ikan pun duk naik apa kan. Ikan kerapu lah, ikan laut lah. Dia nanti pukul 11 malam dah. Pukul 11 tu lah yang kawan nama Cik ni. Dia nak pergi bancur kopi. Panas dah ada dah kan. Dekat unggun api. Dia berjalan pergi kat kemah. Kemah mereka ni, dia pasang lampu dengan bateri kereta dah. Adalah cahaya sekitar tu saja dah. Jauh-jauh tak nampak dah. Jadi Cik ni dia pergi kat tempat kemah, nak bancur kopi, pelan-pelan bancur. Dia tercium bau busuk dah. Dia bukan bau bangkai. Dia tak tahu nak abang bau apa. Tapi busuk bau tu. Dia tengok merata. Kan? Tengok. Memang gelap lah sekeliling. Kat kemah dia pun boleh nampak lah ada cahaya lampu kan. Masa tu dia perasan tau. Dalam gelap malam ada terpacak warna putih tau. Dia tak putih sangat lah kan. Dia pun tunggu tengok lah. Jeling lah. Apa ni? Nak tengok bergerak ke tak? Hujung-hujungnya benda tu bergerak tau. Jadi dia tengah fikir lah. Sambil dia baca kopi ni. Aku nak tengok ke tak? Maksud nak tengok ke tak? Aku nak suluh ke tak? Nak tahu apa dia. Ambil masa seminit 2 kan.
Dia tengah fikir nak suluh atau tak, nak suluh ke tak. Lampu suluh ada kat belah tepi dia ya. Dia ambil lampu suluh, nah dia suluh. Allahu Akbar. Hang kau. Tapi dia tak tahu suluh lama-lama. Dia tutup balik lampu suluh. Dia buat tenang dah. Ni duk baca kopi ni, baru lepas tengok pocong. Buat macam mana ni. Tak berhati, suluh sekali lagi. Memang dia 2 kali tengok benda yang sama. Ni kepala dia buat macam ni, duk geleng-geleng Muka dia hitam merah dah. Macam merah darah pun ya juga. Dia punya kain kapan ni kotor sangat-sangat dah. Dia tengok tak lama lah kali kedua, nak sah kan betul ke tak. Betul, tutup lampu suluh. Masa tu cik dia panggil mereka dua dah. Cik Basro dengan ni Cik Bakar. Weh, hampa main sat. Cepat. Aku nak tunjuk kat hampa ni. Jadi 2 orang mereka pemain. Siapa? Nak tunjuk apa? Lepas tu cik kata apa dekat ni, mereka dua. Sagi aku suluh, hampa tengok lampu suluh aku kat mana. Buka lampu suluh, nah suluh. 2 orang mereka, Allahu Akbar. Dia ni ke? 3 nampak ni. Mujur mereka ni bukan jenis penakut dah. Cuma terkejut dia masa tu. Kali pertama tengok masa cik suluh tu. Pakcik Basro tengok benda ni. Dia pergi tak lama lah. Sekadar tengok ingin tahu benda apa lah. Orang kita kurang pada 1 minit lah kan. Kat sini mujur lah mereka buat tenang dah. Weh, habis tu kita buat macam mana? Bukan boleh balik apa pun. Masa tu Pakcik Bakar kata kat kawan dia. Biar kat dia lah. Dia pun makhluk Allah juga. Kita yang main tempat dia. Memang dia ada kat sini kot. Dia pun buat relax dah. Tak mahu kelang kabut. Sebab nak balik bukan boleh. Nak kena tunggu bot main esok. Lepas tu mereka pergi lari, pergi duduk dekat ni lah. Apa tepi laut. Sambung mengai. Sekali-sekala duduk jeling kat belakang kan. Jadi kuih lama kuih lewat dah. Sampailah pukul 1 lebih pagi kan. Ikan pun tak apa-apa nak makan dah. Mereka pun duduk bersantai, duduk relax kan. Kira orang kata boleh bersembang lah. Masa tu dengar apa bunyi pelik dah. Mereka pun tak tahu nak agak sebenarnya. Ni bunyi binatang ke atau bunyi benda tu. Kan awal tadi nampak benda tu dah. Pocong tu. Mereka duk lawan apa teka-teka dah. Duk agak apa dia kan. Bunyi dia yang apa ni Cik Basro cerita kan. Dia macam orang gelak sambil teriak. Macam tu. Dah mereka tak tahu nak teka binatang apa bunyi. Mereka dah agak. Tahu-tahu dia tadi bah. Hari tu macam mana ni? Tak tengok belakang lagi tau. Lama sikit baru mereka tengok belakang. Kawasan kemah mereka ni kan. Ada lampu dengan apa bateri kereta kan. Kawasan sekitar tu cerah lah. Benda tu duduk belakang kemah dah. Duduk terpacak ya. Nampak kepala dah bergerak-bergerak. Muka tak nampak lah sebab agak gelap dah. Pandai apa binatang tu. Dia tak main duduk kat cahaya tu jauh sikit. Masa tu yang apa ni kawan nama cik ni kan. Dia bangun, dia azan dah. 3 orang mereka tengok ni. Masa cik azan tu kan. Dia lompat sekali ya, hilang lah. Lepas dia hilang tu, dia macam tinggal bau dah. Bau busuk dah. Bau tu lah yang kawan nama cik ni bau mula-mula tu. Masa baca kopi tu. Tapi mujur lah mereka ni geng-geng yang berani tu. Mereka standby batu, kayu. Kalau main pula, siap lah kan. Tapi memang lah kalau buat dengan batu pun tak kena apa benda tu. Dia apa benda gaib kan. Cuma nak tunjuk mereka ni berani, tak takut dengan dia. Mereka terus mengai macam biasa. Sampai pagi apa kan. Lepas tu pagi tu mereka tidur asal. Tunggu sampai apa kan. Mereka balik macam tu ya. Dan cerita ni cerita dekat tekong yang bawa mereka ni. Yang apa abang yang bawa bot tu kan. Dia abang bawa bot ni. Dia banyak orang lah duk pergi hantar mengai kat situ. Memang dia kata mereka dulu biasa cerita kat dia. Benda yang sama lah. Yang Cik Basro jumpa ni kan. Tapi tak ada lah dia rasuk orang apa kan. Dia main tunjuk-tunjuk diri macam tu ya. Dia tak buat orang pun. Tapi mau kalau kena dekat orang penakut tu. Dia terjun laut pun tu. Mana nak tahu kan. Kena kat orang berani tak apa lah kan. Macam geng-geng mereka ni. Tapi tak ada apa efek pun sampai di rumah apa kan. Dia jadi kat situ, habis kat situ kan benda ni. Itulah pocong yang mereka tengok ni. Dapat tengok tu. Muka dia hitam merah macam darah tu. Dengan kain buruk dia. Satu pengalaman lah. Yang tak semua orang boleh nampak benda ni. Orang yang hidup 70 tahun, 80 tahun. Ada tak pernah tengok kan. Nasib lah siapa nak jumpa benda ni. Mungkin dah mereka pergi tempat dia tu. Benda tu dah ada kat situ. Tu yang dia keluar tu. Mungkin salam perkenalan kot. Nak kenal-kenal Dalam banyak-banyak pengalaman orang duk pergi mengai malam-malam tu. Ni kira satu orang kata aktiviti mencabar tu.
Bila nak kena masuk redah-redah hutan, itulah nak pergi cari ikan keli limbat tu. Ada setengah orang sebut ikan limbat, ada setengah orang sebut ikan keli limbat tu. Tapi itulah ikan keli ni, limbat ni kan, dia pandai tau. Dia pergi duduk tempat yang tersorok-sorok, parit semak samun, ayak yang tak berjalan, ayak hitam. Dia suka duduk tempat macam tu. Dia orang nak pergi mengai, mau tak mau kena pergi jugalah kan. Kawasan-kawasan macam tu, tu yang macam baru. Tu dalam cerita ni ada dua orang muda-muda lah. Yang hantar cerita ni nama dia Hafiz lah. Ataupun kawan-kawan dia panggil dia Apik dekat kampung. Jadi ceritanya Apik kan, zaman muda dia, kawan ajak pergi mana pun jadi lah. Tapi kalau seorang tak kan, dia tak buat lah aktiviti macam tu seorang-seorang. Kalau setakat ada dua orang, okey lagi. Tapi ada kalau memang betul ramai. Kawan dengar semangat kan, tak tahu nak buat apa. 5-6 orang pergi mengai apa kan. Tapi malam tu Apik dengan kawan dia, nama Rizal lah. Ataupun kawan dia panggil Jan lah. Mereka berdua ya. Mereka set nak pergi mengai siang lagi. Petang tu masing-masing pakat cari cacing lah kat belakang rumah, buat umpan. Dalam pukul 6 macam tu kan, korek-korek belakang rumah, cari cacing, himpun-himpun. Banyaklah cacing nak buat umpan. Malam tu mereka berjumpa dah. Mereka jumpa dalam pukul 9 lebih. Dan lah melepak sat, sembang-sembang pun kan. Pukul 10 lebih mereka gerak dah. Jadi tempat mereka nak mengai ni, dia jalan kelapa sawit sebenarnya. Nak kena pergi ke hujung sampai hutan. Dalam hutan tu yang ada parit dah. Ni parit-parit lama ni yang terbiak kan. Penuh dengan semak samun. Mereka ni pula zaman tu muda lagi. Hati tengah ada kering lagi. Jenis tak rati takut. Tapi mereka siap sedia dah. Lampu kepala. Pakai kasut tinggi. Dengan parang seorang satu. Mereka mengai pakai batang buluh ya. Bukan pakai mesin apa pun. Jadi malam tu 10 lebih. Rizal dengan Apik kan. Mereka pun naik motor dua orang. Terus sampai habis kelapa sawit. Jumpa hutan. Mereka suluh-suluh cari lorong apa kan. Sebab apa? Dulu-dulu mereka bersapi tau. Dia tak semak sangat. Mereka tahu dalam tu ada parit. Parit dia bukan satu dah. Banyak dah. Berselerak parit dalam tu. Cuma penuh dengan semak samun ni. Jadi mereka tengok dulu. Kok mana kita nak masuk ni. Plan-plan apa kan. Redah lah kan. Mereka buat lorong dah. Ni cantai habis ni. Pokok-pokok, rumput-rumput buat lorong. Kira kiri kanan hutan lah kan. Tinggal lorong ni mereka nak berjalan. Dia tak jauh mana pun. Lebih kurang 20 meter macam tu ya. Daripada kelapa sawit tu kan. Nak masuk hutan tu 20 meter. Jumpa lah parit. Dah jadi satu kerja pula. Nak tebah. Nak bagi lapang sikit kan. Baru boleh mengai. Dalam parit pun nak kena ni kot. Tebah kot. Sebab penuh dengan rumput-rumput. Jadi bila dah siap tempat. Mereka atok plan apa. Mengai lah mereka dua orang. Mereka duduk dekat je. Lebih kurang 3-4 meter jarak. Nak sembang kan. Takkan duduk diam kot. Boring kan. Jadi mereka dah mula mengai. Pelan-pelan mengai. Dapat ikan dah. Mengai dapat. Mengai dapat. Benda tu makan masa lah. Madi sebut ni macam lah. Seminit 3 ekor kot no. Bukanlah kan. Kira makan masa lah. Nak dapat 2-3 ekor pun. Masa tu baru Apik perasan dah. Cerita dekat Rizal. Rizal perasan tak? Setiap kali ikan makan umpan. Kita dah sentak buat naik. Pasal apa katak-katak cengkerik semua senyap. Nanti kita dah buka ikan baru dalam baldi. Dia bunyi balik dah. Katak dengan cengkerik tu. Tu Rizal kata, aku perasan juga dah. Biar kan. Kebetulan aku. Mereka ni bukanlah jenis penakut kan. Cuma tak maulah terkejut-terkejut ni. Mereka terus mengai. Jadi sembang lah kan. Kita nak balik pergi apa agak-agak. 3 pagi ke 4 pagi atau plan mereka lah kalau nak balik kan. Malam tu dalam pukul 12 lebih kurang kan. Yang si Rizal ni dia perasan ada perempuan dah duduk dekat semak-semak. Dia duduk berdiri ya, duduk tengok mereka. Mereka dia pakai lampu kepala. Kat mana ada pakalih dia lampu kan tersuluh lah. Masa tu Rizal terkalih ke belakang macam tepi sikit kan. Nampak perempuan dia tarik ke depan balik lampu suluh tu. Tapi dia senyap dah Rizal ni. Dia pergi dekat Apik, dia bisik pelan-pelan. Weh tak syok kan. Ada orang duk tengok kita lah. Apa maksud apa si Rizal benda lah tengok kita kan. Lepas tu apa Apik tanya. Mana siapa? Ada lah kan. Weh jom belah. Tapi Apik ni kata mana puas mengai.
Awal lagi. Apiang lah buat tak reti lah kan. Hang punya perasaan aku kan. Duduklah diam-diam duduk mengai. Sambung mengai macam biasa. Duduk tak duduk dah. Kat sini pelik dah. Kan dia duduk kat tebing parit kan. Duduk tu parit. Tiba-tiba ada satu buah nyok dah. Dia ibarat macam buah nyok tu dah tenggelam lama. Tiba-tiba pup, naik dah. Terapung. Yang ni kena dekat Rizal tau. Dia pun terkejut juga lah. Weh, apa dia? Suluh-suluh tengok buah nyok. Aku ingatkan apa dia? Main mana buah nyok ni? Masa tu Apik bagi tahu kat Rizal. Hang perasan tak weh? Hang tengok sekeliling. Mana ada pokok nyok tu? Baru nak terasa seram kan? Main mana buah nyok? Buah nyok tu dah orang kata buruk dah. Sedangkan situ tak ada pokok nyok pun. Sebatang pokok tak ada. Kat sini dia heran dah. Main mana buah nyok ni kan. Dah makin pelik ni. Tapi main dengan semangat ni kan. Jadi apa jadi lah. Mengai tetap mengai kan. Dia pun sambung mengai. Si ambil buah nyok tu tak di darat lagi. Memang betul buah nyok. Dia betul juga sambung mengai dah. Dalam pukul 2 pagi macam tu lebih kurang. Dengar ada macam benda duk meranduk ayak parit dah. Ibarat macam ada binatang ke orang ke. Dia dalam parit duk berjalan dah. Sempat dah Apik suluh dah nampak dalam parit ni. Tapi dari belakang dia nampak kepala, nampak bau, sampailah parah pinggang. Dia macam orang dah. Dia jalan lah redah parit. Tapi bukan main ke depa pun, dia makin pijau lah. Dia pun suluh tengok lawan duk teka dah. Weh, binatang ke macam tu? Kau tengok macam orang. Tapi dia hilang macam tu kan. Habis benda tu hilang, kat sini Rizal tengok apa dah. Dekat sebelah Apik ada perempuan seorang. Dia tak ada nampak macam ada pakaian pun. Bukan maksudnya telanjang tau. Kira macam satu warna lah kan. Gelap semua. Rambut panjang. Tapi muka perempuan. Masa tu Rizal pergi dekat Apik. Pergi bisik kat telinga lah. Weh, hang tengok belah kanan hang nampak apa-apa tak? Apik pun kali tengok. Mana ada apa? Tu Rizal beritahu kat Apik kan. Weh, 2 kali dia ni. Yang ni yang aku dah perasan dia tengok kita tadi. Tapi sama-sama faham lah kan. Bukan orang lah. Benda yang tak nampak je lah. Lepas tu tengah bincang dah. Buat macam mana weh? Makin bukan-bukan ni. Apalah kita sama mengesat lah. Masa tu perasan dah. Masa nak pasang umpan. Cacing habis. Apik pun habis. Rizal pun habis. Pelik ni. Macam tak logik. Patang tu dia pulun cari punya banyak cacing. Habis tu nak mengai macam mana? Jadi tak ada jalan lain lah. Jom kita belah lah. Makin bukan-bukan dah ni. Takkan benda ni makan cacing kita kot kan. Mereka sembang macam tu. Mereka pun kemas sambil suap rokok pun kan. Jom jalan. Masa jalan nak balik ni. Nak pergi kat lorong yang mereka buka lorong kan. Yang mereka tebas tu. Tak jumpa dah. Tak patut tak nampak. Sebab bila dah hutan. Bila ada lorong. Memang nampak. Mereka duk cari. Sampai pukul 3:30 pagi tu. Cari yang tu saja. Buka lorong baru takut tersalah. Dia cari lah orang tu. Sampai pukul 3:30 pagi. Rupa-rupanya ni. Rizal perasan dah. Ni Apik. Hang cuba tengok. Sambil suluh lah. Hang cuba tengok tu. Tu. Apa dia tu? Nampak bentuk hitam dah. Yang dia tengok dari belakang. Nampak rambut panjang. Sampai ke bawah. Yang tu rupanya lindung jalan dorong mereka ni. Masa tu yang Apik buat apa dah. Dia korek-korek tanah, selut apa. Dia baling kat arah benda tu. Pup, hilang. Nampak lorong kan. Rupanya ada benda lindung lorong mereka. Tapi mereka pun tak tunggulah kan. Ni berkeluar parang ni. Kok benda tu mai ke apa. Libah kan. Tapi tak ada lah kan. Cuma standby lah parang. Mereka pergi kat lorong betul. Yang tu lah lorong mereka buka tadi. Sampai dekat motor, tengok motor tu balik dah. Dekat sini boleh fikir positif lagi lah. Mungkin tanah lembut kan. Tongkat tenggelam kan. Angkat motor apa. Dia tengok merata apa kan. Masa tu bau tengit tau. Bau macam bau hangit macam mana tau. Memang pelik bau dia. Jadi masa tu Apik bawa motor. Rizal duduk belakang. Pada start motor. Kira cara santai. Tak ada kelang kabut. Sambil rokok berada kat mulut. Jadi masa dia nak keluar daripada kelapa sawit tu kan. Dah lah terperasan tau. Dia berdiri terpacak belah kanan. Dia tengok sekali lalu ya. Betul dia tengok depan. Buat tak reti ya. Tu masa dalam kelapa sawit tu. Dia punya meremang dia lain macam. Masa benda tu jadi. Masa mengai kan. Taklah takut teruk sangat. Dalam kelapa sawit tu. Mungkin benda tu dekat dengan mereka kot.
Tu yang beramang lain macam tau. Habis ke lepas sawit sampai jalan luar kan. Dia punya lapang dada lah. Pasal lega tu. Malam tu mereka orang kata tak masuk ke rumah lah bila balik dah. Apik dengan apa Rizal ni kan. Balik pergi lepak rumah si Apik dah. Duduk ke depan rumah tu. Sampai subuh mereka duduk melepak tu. Siap lah cuci tangan, cuci kaki yang bersantai apa duduk kat depan rumah kan. Sampai subuh baru mereka bersurai balik dah. Mereka takut apa dah. Kalau benda tu ikut dah. Sebab mereka masing-masing ni ada adik-adik kan. Dah kecil di rumah. Tu mereka tak mau. Nanti dipersalahkan pula kan. Pergi mengai merata berbalik benda lah apa kan. Tapi itulah tak jadi apa dah lepas tu kan. Itu jadi masa mereka pergi mengai ya. Jadi mereka bincang balik lah. Makhluk apa tak tahu nak sebut dah. Kalau kata jenis perempuan ni mungkin langsiang ataupun tianok kot tu. Senang kata jin betina kot tu. Mereka tak tahu nak sebut hantu apa.